Mana hotel mana? Sana. Oh, hotel tu. Oh, dah lawa hotel Teriang. Teriang. Bunga dah cucuk. Tak lama lagi El Nino dah. Tak lama habis dah panas. Ya, Oh, cantik lah. Hotel ni Santri di sini. Kanan awak. Ni bangunan lama. Bangunan lama kat Kuantan cantik dah. Dia cat baru lawa. Teriang pun lawa juga. Tapi kan Teriang. Ni dah tempat kenangan kita zaman kita kecil-kecil dulu. situ Jokpos. Jopos Naik situ naik ada. motor. Lepas tu kan Jopos dia ada tangga naik atas. Ha. Tu tapak Jopos lama kita. Aku jumpa balik kerana itu kan dah tua. Ya. Ya ke? Oh. Lepas tu kat sana tu Lelaki. kedai kawan kita. Kau ingat tak? Siapa? Sedih. Tak ingat. Dia macam lembut tu kita makan laksa kat kedai dia. Ya. RM50 Pada Kepada dia besar sikit. besar. Tapi dia walaupun dia macam lembut tapi dia kahwin cepat dapat anak banyak dia dah. Ya. Oh, Situ. rezeki Allah bagi. Masa tu kita sekolah lagi dia dah kahwin dah. Dia macam Tapi dia okey juga. mana buat laksa. Ini untuk hilangkan angin. Dia acar sesuai dengan tandoori. Kalau kelak dia dah. Amang tak nampak. Kau tadi datang sekolah ke? Daripada masjid ke? Tak mengapa. Ha? Lepas tu ngapai ke? Ha? Kau pergi tak tadi? Tak pergi. Memang keluar untuk jalan-jalan. Sebab apa pergi? Aku apa dah? Yasin tu. Kami balik kan Selasa kami orang kan ada pelayan. Ada yang tiba-tiba Keng mengeteh. bukan petang. Pagi kan ke selalu dulu kan Mengeteh. Sekat. Mengeteh. Mengeteh. Nak bagi salam tak boleh. Aku pun sudah kata mengajar aku kata macam ni pasal wakil aku kan. Aku memang ustaz memang suruh aku sambung mak lagi. Tapi ayat mana tak tahu. Tapi kalau dia buat Dia lebih pada Al-Insan. Dia suruh saya hafal dulu Al-Insan. tu dia. Banyak